habis pula. Kenapa datang sini? Pinjam, apa yang susah sangat nak cakap? Pinjam apa? 7 juta je. 哎呦我的妈！ Aku mana ada sampai 7 juta. Tak adalah sampai 7 juta. Aku nak pinjam 700 je. Nak beli barang dapur. Sebab barang dapur dah habis. Oh, kalau 700 adalah. Mat akan bank kau, aku nak transfer. Thank you bro. Kalau tak ada kau, dekat siapa lah kau nak pinjam? Kau lah sahabat nak heran. Aku janji, bulan depan aku ganti balik duit kau. Payah ya bro. Kalau tak payah bulan depan, aku culik bini kau bro. Janganlah macam tu. Taklah, aku gurau je. Okey lah, aku ready dulu bro. Okey, hati-hati bro.